Ni tu makanan hok rare kali kat Terengganu. Sekmu tahu dah. Okey, assalamualaikum sekmu. Hari ni aku ada bawa satu makanan special untuk sayang-sayang aku belajar di FT, iaitu makanan tradisional Terengganu. Sekmu tahu tak kenapa? Makanan tu ada dalam ni. Jadi sebelum tu mari kita tanya sayang-sayang aku dulu, kenapa makanan hok paling rare saya pernah makan di Terengganu. Jom ikut aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rare? Ya, saya. Okey. Aku nak tanya kat musuh dia. Mari dekat tu. Sebelum tu mari dekat tu. Kenapa hok makanan hok paling rare saya pernah makan kat Terengganu? Kopuk Amia. Kopuk rare. Kopuk rare. Degap Kalau cukup dah pergi kepuk. Kopuk biasa. Ya. Kopuk keli rare. Oh. Kopuk keli rare. Bahaya. Okey, Sekbu. Saya tak tahu kenapa. Jadi kita tunjuk ke saya makanan apa. Sekmu tahu tak kenapa dalam ni? Ini makanan hot special dekat Terengganu. Biasa Makanan rare. biasa buku gini pulut ah. Semua benda buku dalam plastik. Sabar. Daun pisang ni. Sekmu dah tengok ni. Okey, viewer, teka lu kenapa makanan. Sebelum tu kita tengok lu kapal terbang. Tengok lu kapal terbang. View comel hari ni. Okey, balik balik. Okey, cuba sekmu teka dalam komen kenapa makanan ni. Okey, sebelum tu sekmu teka kenapa makanan ni. Rasa gula sampai. Aku rasa kali Kelantan ni. Lalu saya ni Beke ubi. Kang sampai. Bukan juga. Kang. Apa tu? Okey, sekmu kalau nak sayang-sayang aku tahu, sekmu pun tahu kenapa hot makanan hot special dan aku kata paling rare dekat Terengganu ni. Like dan komen dulu nak tengok next video. Okey, terima kasih. Bye bye.